Ramai rider yang tanya, kenapa Marvel 150 pakai hand clutch? Hand clutch bagus sangat ke? Apa lebihnya hand clutch? Jadi hari ni, jom kita borak pasal mini fun bike ni berkenaan kebaikan hand clutch yang ramai orang tak sedar. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian ni, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Nombor 1, kawalan penuh. Rider yang tentukan semuanya. Dengan hand clutch, anda yang kawal RPM, anda yang lepaskan kuasa. Nak launch laju? Boleh. Nak tarik smooth? Pun boleh. Semuanya ikut tangan dan feel rider sendiri. Lebih-lebih lagi ketika like off-road riding, anda dapat kawal kuasa enjin mengikut kesesuaian dan keadaan jalan. Nombor 2, kuasa lebih padu bila perlu. Hand clutch bagi rider kawalan penuh semasa nak overtake. Tarik sikit clutch, drop gear dan power terus masuk. Nombor 3, lebih feel ketika riding. Kalau anda jenis suka main cornering, suka kontrol power, masuk keluar seleko, hand clutch memang pilihan terbaik sebab respons dia adalah instant. Hand clutch akan enhance riding experience anda. Jadi kalau anda nak kuasa, nak kawalan, nak feel sebenar riding, hand clutch memang the best choice. Nombor 4, pertukaran gear yang lebih kemas. Dengan clutch manual, rider boleh memadankan RPM enjin dengan gear yang dipilih, menjadikan pertukaran gear lebih senyap, lancar dan terkawal. Tak adalah anda asyik tersentak-sentap apabila menukar gear. Sekaligus, riding experience anda akan lebih seronok. Dengan hand clutch, barulah nampak sebagai rider sejati, macho and ada style semasa ride. Marvel 150 kini boleh dimiliki dengan harga jualan menarik. Harga asasnya hanyalah RM7,988, tidak termasuk insurans dan cukai jalan. Ketahui info lanjut di www.aveta.com.my.